Salam semua, kali ini kita akan ulas episod terakhir drama bersiri 1000 tahun. So, jom kita tonton. Aku kat sini. Sini lah. Bang? Siapa boleh turun? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba flashback. Waalaikumsalam. Jawablah salam, orang bagi salam kena jawab. Tak jawab nanti dosa tak masuk neraka. Jawab nak main. Nak tak kunci dah. Itu dia episod terakhir. Adakah Iman masih ada perasaan pada Syukri? Kalau korang perasan, pelakon belakang Iman tu ialah Ida Muin. Dan Ida Muin ni macam, kalau korang kenal dia, orang semua maklum dia ni kuat melatah. Tapi nasib baik dia tak melatah masa scene ni. Kalau tak memang break karakter lah. Berbalik kepada episod terakhir drama 1000 tahun ni. 1000 tahun ni dia tamatkan kisahnya dengan tergesa-gesa. Sebab banyak sangat kebetulan atau kejutan pada episod akhir ni. Semua benda nak dimuatkan dalam drama episod akhir. Saya perasan banyak drama Melayu lah yang sekarang ni kalau nak masuk episod terakhir, dia akan simpan apa-apa yang tidak mereka buat pada episod-episod sebelumnya, dan 1000 tahun pun tak terkecuali. Dan dia macam tergesa-gesa tu, macam benda skrip dikejar masa, kejar deadline. Sebab tak silap saya, masa drama ni tengah tayang, dia masih lagi dalam pembikinan sebenarnya. So maksudnya sambil korang tonton, dia orang masih lagi buat drama macam ni. So ada beberapa plot ataupun adegan lah, macam pendedahan mengejut, macam status HIV ayah Zahar, identiti Ustaz Selamat, dan drama tentang bayi kasih berlaku tanpa cukup pembinaan. Semua nak letak kat episod akhir. Walaupun pelakonnya mantap macam Emma Maembong dan Watak Syukri, tapi skrip episod akhir ni gagal memberi kesudahan yang memuaskan secara emosi. Ada penonton yang masih lagi tertanya-tanya tentang watak dalam drama siri ni, macam doktor yang pada mereka tergantung. So dia macam kontras dengan permulaan drama ni yang bergerak secara perlahan sampai orang komplain perlahan, tapi bila masuk akhir laju sangat pula. Jadi dunia drama siri 1000 tahun ni yang cantik ni diruntuhkan oleh penulis skrip dalam masa 5 minit gitulah, sebab nak habiskan drama siri ni. Ia bukan soal kejutan sebenarnya, tapi pasal letak. So penulis ke pengarah ke, dia lupa tentang rentak drama siri ni. Macam orang orang tak cukup nafas lah, orang tak sempat nak tarik nafas, tiba-tiba dah masuk adegan ni, and then adegan lain pula semua nak disembat dalam episod akhir. Dan 1000 tahun lupa tentang rentak yang pernah menjadi keistimewaan drama ni, yang buat orang tonton drama ni. Jumpa lagi.